Buran tengah rancak, tapi ramai pelabur terlepas peluang sebab tak gunakan strategi yang betul. Jom cikgu kongsikan 3 teknik mantap untuk maksimumkan keuntungan anda. Pasaran kripto tengah naik, semua orang teruja. Tapi tanpa strategi yang betul, keuntungan boleh tukar jadi kerugian. Dollar cost average (DCA). Dengan DCA, kita melabur jumlah tetap secara berkala tanpa mengira harga pasaran. Ini membantu mengurangkan risiko membeli pada harga puncak dan memanfaatkan purata kos yang lebih. Menurut Cryptomat, DCA adalah strategi yang berkesan semasa ambil untung secara bertahap. Jangan tunggu harga tertinggi untuk jual semua. Ambil untung secara bertahap apabila harga meningkat. Ini akan membantu mengunci keuntungan dan mengurangkan risiko kerugian apabila pasaran berbalik arah. Strategi ini disarankan oleh banyak pelabur berpengalaman. Jangan letak semua dalam satu aset. Sebarkan pelaburan anda ke dalam beberapa aset kripto yang berbeza. Ini membantu mengurangkan risiko dan memanfaatkan peluang dari pelbagai projek. Menurut Cryptomat, diversifikasi adalah kunci kejayaan dalam kripto. Ingat, strategi yang betul boleh membezakan antara keuntungan dan kerugian semasa bulan. Nak tahu lebih tips pelaburan kripto? Follow Cikgu.